Gula pemanis dulu ialah ubat mahal, tahu tak? Era tamadun awal terutamanya kat India, Parsi dan dunia Arab dulu, gula ni barang kayangan. Orang guna sikit-sikit je untuk rawat luka, redakan batuk atau tonik cergaskan badan. Masa tu gula susah nak proses dan mahal sangat. Tak ada maknanya nak letak dalam minuman hari-hari. Tapi bila bermulanya revolusi perladangan tebu secara besar-besaran, gula terus jadi terlampau murah. Dari situlah bermulanya krisis kesihatan bila gula mula masuk dalam hampir semua makanan kita sampai manusia ambil berlebihan. Tapi yang menariknya kat tanah air kita, kat bumi Nusantara ni, nenek moyang kita ada warisan pemanis sendiri macam gula kabung atau gula enau, gula merah, gula Melaka dan gula apung. Pokok-pokok palma yang hasilkan gula ni semua hidup harmoni je dalam ekosistem semula jadi kita. Tak payah nak tebang hutan buat ladang besar-besar macam gula tebu. Inilah salah satu kearifan watan ilmu orang lama yang bukan je fikir bab makan tapi jaga alam sekali. Gula warisan kita lebih rendah indeks glikemik, ada mineral dan antioksidan, lebih sihat daripada gula pasir. Jom kita amalkannya dan angkat semula warisan kita supaya ia bukan sekadar sejarah tapi jadi langkah untuk kita hidup lebih sihat. Jemput follow, like, komen dan share video ini kalau anda baru tahu pasal sejarah dan kehebatan warisan kita ni.